Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Kita pastinya masih ingat, usaha negeri Malaides yang ingin memperjuangkan bahasa kenegaraannya, untuk menjadi bahasa kedua ASEAN, lalu ingin menggandeng Indonesia. Akan tetapi pada akhirnya usaha mereka gagal total. Karena Indonesia dengan tegas menolaknya. Namun kini, kembali menghangat di jagat maya negeri Malaides, di mana ada anggota parlemen negeri Malaides, dalam suatu sidang dewan, lebih banyak menggunakan bahasa Inggris dalam pemaparannya. Kemudian ditegur oleh anggota dewan lainnya, namun yang anehnya, yang bersangkutan bukannya meralat kekeliruannya, akan tetapi malah menyekolahkan lagi anggota dewan yang menegurnya. Dan sontak hal itu menjadi bahan tertawaan anggota dewan lainnya. Seakan-akan bahasa nasionalnya menjadi bahan candaan mereka. Maka dengan kondisi demikian, bagaimana mungkin, mereka ingin memperjuangkan bahasa kenegaraannya untuk dijadikan bahasa internasional, sedangkan anggota parlemen negeri Malaides, menjadikan bahasa nasionalnya sebagai bahan candaan. Dan hal ini banyak menuai ragam komentar dari warganet negeri Malaides itu sendiri. But of course, we are looking now at transfer of technology from the rest of the world. The world is moving too fast. And we cannot be left behind, and we will not be left behind. Not under our watch, I'm sure. Untuk Rahmat, We are untuk looking Rahmat. at that. Yes, boleh. Itu cakap dalam bahasa Malaysia, Ya, boleh. dalam dewan, please. Bahasa. Saya apa pun saya cakap, saya mula dengan bahasa Inggeris, bahasa Malaysia. Ha? Cuba faham. Di SPM, Teluk Air Tawar dapat apa dalam SPM untuk bahasa Malaysia? Jawab. Boleh jawab? Berani jawab? Jawablah. Ayo, pagi-pagi macam ni. Jangan duduk. It's okay. Telur air tawar. It's okay. Kalau lepas saya cakap bahasa Malaysia, you tak faham bahasa Inggeris, then I will come and teach you lah. Don't worry. Sekarang Tarik balik. Perdana Menteri kita cakap kita perlu cukup. Tarik balik bahasa Inggeris. Betul lah. Okey. Air Tawar nak cakap bahasa putih, minta izin. Tarik balik tu Tawar. Sudah. Datuk Keramat. Seelok-eloknya lah. I'm trying my best. Seelok-eloknya I'm trying my best. bahasa Malaysia. Sila. Saya tak ada masalah dengan bahasa. Please, Please. Itu bahasa apa? Itu bahasa lingua franca dunia. That's why Perdana Menteri Anwar Ibrahim cakap kita mesti cakupi bahasa Inggeris. Betul atau tidak? Saya harap dia sedang dengar sekarang. Saya tahu dia sedang dengar. So Pulau Pinang kita akan pastikan itu berlaku juga. Datuk Keramat. Yes, okay. So, setelah saya diganggui, okay bahasa Malaysia. Ayo, okay. You nak tanya kalau mesti terima jawapan tau. Sorry. Saya sudah ada di sini 18 tahun. Come on. Even my Datuk Sri speaker, he don't know what to do with Datuk Rahmat. But I am doing my job for the people in Penang. Orang suruh cakap bahasa Malaysia, ni negeri mana? Orang tegur, dia tak puas hati pula. Bahasa Melayu pun tak boleh hormat, apa nak diharapkan lagi? Dah bagi mandat duduk dalam dewan, lepas tu dia hina bahasa Malaysia. Nampak sangat bahasa Melayu diperlekehkan dalam dewan. Bahasa kebangsaan bahasa Melayu. Negara India dalam parlimen guna bahasa Hindi, di China guna bahasa Mandarin. Di Malaysia tiba-tiba sesat guna bahasa Inggeris. Nama pun sidang Dewan Undangan Negeri dalam negara Malaysia, yang pergi berbahasa asing kenapa? Ini bukan soal pandai bahasa Inggeris atau tidak. Ini soal kedaulatan bahasa kebangsaan.
18 tahun pun tak pandai pakai bahasa Melayu kah? Bahasa rasmi dalam parlimen adalah bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris boleh dituturkan di upacara lain. Bahasa Malaysia adalah identiti rakyat Malaysia. Gunalah dengan bangga dan kenalkan bahasa kita kepada dunia. Jika kita rakyat sendiri tak guna, siapa lagi? Zaman sekarang menguasai bahasa Inggeris satu keperluan, tetapi sebagai rakyat Malaysia gunakanlah bahasa kebangsaan. Di dalam Dewan semua orang Malaysia, bukan orang asing. Tak fasih bahasa kebangsaan ke? Macam mana boleh jadi wakil rakyat sekiranya bahasa kebangsaan tak fasih? Kau dalam Dewan, cakap bahasa Melayu. Kau duduk Malaysia, bukan duduk Amerika. Bukan masalah faham atau tidak, utamakan bahasa Melayu. Cakap bahasa Melayu terus gagap. Dah 18 tahun masih tak selesa cakap bahasa Melayu. Tiba masanya kerajaan wajibkan semua bentang dalam bahasa Melayu, kalau betul-betul nak mengangkat bahasa kebangsaan lah. Kita bukan bawah jajahan English lagi. Sudah lama merdeka tapi benda simple macam ni masih tak dapat nak laksana. Indonesia terbaik, mereka sangat cintakan bahasa mereka. Kita perlekeh jiran kerana tak reti cakap English, tapi bahasa dia orang dah mendunia. Sekarang kita pun rasakan, bahasa kita dipersendagurau dalam dewan kita. Nak jadikan bahasa jiwa bangsa tapi bahasa Melayu tak dihormat. Tempoh hari nak jemput Indonesia mahu jadikan bahasa Melayu mendunia, tapi dalam negara bahasa sendiri tiada martabat. Parlimen perlekeh lagi bahasa kebangsaan. Apa dah jadi Malaysia ni? Seperti itulah komentar dari warganet negeri Malaides, yang merasa kebingungan sendiri dengan negaranya. Karena negeri Malaides sampai saat ini, dapat dikatakan, belum menemukan secara utuh identitas jati diri, berbangsa dan bernegara. Terutama dalam konteks penggunaan bahasa. Meskipun secara konstitusi ada bahasa kenegaraannya, yaitu bahasa Melayu, namun ada warga negaranya yang lebih memilih menggunakan bahasa-bahasa asing, ataupun bahasa kaumnya masing-masing. Sehingga terkesan bahasa kenegaraannya adalah bahasa nomor 2, dan bahasa penjajahnya, yaitu bahasa Inggris, yang mereka utamakan, bahkan sampai mereka agung-agungkan. Dan bahasa kenegaraan negeri Malaides, yaitu bahasa Melayu Malaides, seakan-akan ditepikan dan tidak dianggap sebagai bahasa utama oleh warga negaranya sendiri. Mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan cerdik pandai yang merasa si paling pintar. Hal yang sama juga dikhawatirkan oleh pakar linguistik negaranya sendiri, maupun oleh warganet negeri Malaides yang prihatin dengan kondisi bahasa kenegaraannya saat ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sekarang, macam tak ramai orang yang boleh fasih berbahasa Melayu. Betul. Di negara kita. Tu yang pelik sebenarnya. Sedangkan bahasa Melayu tu di antara bahasa yang paling senang untuk kita belajar. Tapi kita sebagai orang Melayu sendiri pun tak menggunakan bahasa Melayu sangat. Dia kan? macam tak rasa bangga guna bahasa. Tak rasa bangga. Padahal tengok negara lain bangga dengan bahasa sendiri kan. Kita tak macam tu. Perasaan malu sebagai rakyat Malaysia yang tidak boleh berbahasa Melayu. Mana ada orang Rusia tak kerti cakap bahasa Rusia? Mana ada orang Jepun tak kerti cakap bahasa Jepun? Yalah. Segelintir ahli parlimen kita gagal bertutur dalam bahasa kebangsaan dengan baik. Kadang-kadang perkataan yang disebut terlalu berbeza sampai habis lari maksud dia. Tapi pelik kan? Kalau tak boleh berbahasa kebangsaan dengan baik, nampak biasa je. Cuba kalau tak boleh berbahasa Inggeris dengan baik, mesti kena kecam habis-habisan. Ahli parlimen yang tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan dengan baik, tak boleh dijadikan sebagai wakil rakyat. Bahasa kebangsaan adalah identiti negara dan jati diri kita. Dan mereka perlu arif menggunakan perkataan-perkataan tertentu. Dan setiap penerangan mereka harus difahami dengan baik. Entahlah, nak salahkan mereka 100% pun tak boleh. Sebab mereka ni semua lahir daripada sistem yang telah ditetapkan oleh bapa kemerdekaan kita dulu. Sistem yang dibuat dengan gelojoh dan tidak cermat. Dan kesannya sehingga ke hari ni sampaikan ada sebahagian pemimpin kita tak boleh bercakap dalam bahasa sendiri. Saya cakap ni untuk wakil rakyat, baik pembangkang, baik kerajaan. Tak kira mana-mana parti, tak kira ahli Dewan Undangan Negeri mahupun parlimen. Apa sudah jadi dengan negara ini? Bahasa bukanlah sekedar budaya komunikasi manusia, namun bahasa adalah identitas suatu bangsa dan negara. Jika bahasa nasional yang menjadi suatu identitas negara, tak mampu dipergunakan dengan baik oleh setiap warganya, ataupun dicampur aduk dalam suatu komunikasi dengan bahasa asing, maka bukan tidak mungkin, suatu saat bahasa nasional atau bahasa kenegaraan itu bisa punah, dan tergantikan oleh bahasa lain.
Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.